Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairul Ashraf. Saya kena tepuk dada disebabkan vape. Saya rokok dulu 2018, 2020 tu saya dah berhenti rokok. Saya vape dengan pot lah. Vape saya heavy lah. Daripada 2021 atau 2020 sampai 2024. Saya dekat kilang saya dah batuk-batuk dulu lah, batuk kering lah. Makan ubat pun tak okey apa semua. Saya demam 3 minggu, sesak nafas, macam mengah. Terus pergi masuk hospital, tengok x-ray. Tiba-tiba paru berair. Kata-kata nak tembuk kat belakang. Bila dah masuk chest tube 1 hari tu yang saya sakit tu. Rasa nak mati lah saya rasa. Chest tube tu, keluarnya darah kotor. Tengok juga kat TikTok. Lalu lah. Inhaler ni. Tak boleh nak nafas time tu. Time tu saya jerit lah. Tak boleh nafas. Tak boleh nak bernafas. Saya rasa masa nak mati dah saya rasa. Dah lah, jangan hisap lah. Berhenti lah. Korang, nak saya bagi tahu satu rahsia tak? Harga ni memang takkan dapat dah selepas 11-11. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, kalau scroll, dah sold out. So, korang jangan tunggu lagi. Tekan tag kuning sekarang. Beli cepat-cepat. Sebab sale ni limited tau.